Semua guys, selamat datang ke SRTV. Jadi kita lanjutkan lagi perbincangan atau latest news atau bolehkan lebih kepada rumours lah. Sekarang ni kita ingin menyentuh mengenai dua individu lah. Walau macam mana pun apa yang bakal aku katakan ni tidak ada apa-apa official daripada Sabah FC lagi setakat ni lah. Dan apa yang aku perkatakan adalah rumours yang dikongsikan oleh beberapa media mengenai status dua individu yang bersama Sabah FC pada musim lepas, dan aku akan bakal juga memberikan pendapat aku lah. Sekali lagi, ini adalah pendapat aku saja, bukan semestinya benar. Anda boleh meletakkan pendapat anda selepas habis mendengar apa yang ingin aku cuba sampaikan lah di perkongsian SRTV kali ini. Okey, satunya ini pernah aku sentuh pada video sebelum ni, itu mengenai salah seorang individu yang banyak memberi contribution untuk Sabah FC dari segi gol, iaitu Fergus Tierney guys, kerana ini adalah perkongsian diberikan oleh Makan Bola pada 11 hari bulan 6 2026. Video ni aku rakam 12 hari bulan, jadi semalam lah news ni yang bercerita mengenai Fergus Tierney beri bayangan tinggalkan Sabah FC. Aku akan ulang balik apa pendapat aku mengenai isu ni, kerana kita sekarang ni again aku ingin menyentuh kembali kedudukan kita di tangga ke-9. So of course dengan prestasi dia yang begitu bagus tu akan menjadi perhatian lah kepada klub-klub yang mungkin berada di atas kita untuk memperbaiki lagi skuad mereka bagi menempuhi musim yang akan datang, atau mungkin ada klub yang berada di bawah kita yang ingin memperkuatkan juga pasukan mereka di mana mereka lebih stabil daripada kita jika dibandingkan dari segi pengurusan kelab lah. So Fergus Tierney kalau dia berhasrat untuk meninggalkan Sabah FC, aku tidak menyalahkan dia, kerana kita tidak boleh bilang orang sekat orang punya motivation dan apa yang dia inginkan dalam karier bola sepak dia, kerana dia masih muda lagi. Itu satu. Dan dia juga berstatus selaku pemain Harimau Muda. Jadi of course dia target dia macam ni. Kalau kau sudah mampu untuk beraksi dengan Harimau Muda, konsisten, disenaraikan, of course kau ingin juga dalam satu masa nanti bila sampai masa ingin beraksi dengan main squad kita lah, senior squad kita, itu Harimau Melaya. Jadi bagaimana untuk kau memberikan peluang tu, untuk mengekalkan peluang tu agar kau dipandang oleh head coach Harimau Melaya adalah untuk seringkali konsisten apabila beraksi. Bagaimana untuk kekal konsisten beraksi adalah bersama dengan pasukan yang bagus lah dari segi keputusan, dari segi management apa semua, agarnya tidak mengganggu sebarang perjalanan ataupun motivasi pemain tersebut. Lebih kurang macam tu. So aku yakin Ferguson ni dia ada target dia di mana dia mau berada sebelum dia retired dalam kancah bola sepak ni. Dan ini pun telah dikongsikan oleh beliau di Instagram beliau sendiri. Dia tulis sana, satu pengalaman yang hebat. Terima kasih kepada semua rakan sepasukan jurulatih, kaki tangan dan peminat saya. Saya telah bertemu rakan seumur hidup dan kenangan yang akan saya hargai selama-lamanya. So ini dia sebab aku kata rumor, pasal aku nak boleh katakan juga itu adalah maksudnya dia akan tinggal. Ia juga boleh mengatakan mungkin apa yang telah berlaku di last season. Itu yang beliau katakan. Lebih kurang begitulah. Dia cuma merangkumi apa yang telah beliau lalui di musim lepas. So beliau akan menuju ke musim yang akan datang bersama Sabah FC dengan satu cabaran yang baru. Mungkin begitu juga. Ataupun mungkin benda yang telah kita bincangkan di awal video tadi. So ianya masih terbuka lah. Tapi kelab yang sering kali dikaitkan dengan Fergus Tierney ni adalah Brunei DPMM guys. So walaupun Brunei DPMM ni bukanlah pasukan yang berada di kedudukan yang cemerlang. In fact kita tanggal ke-9, dia orang tanggal ke-10. Tapi sebenarnya kalau tengok dari segi prestasi yang telah mereka berikan pada musim ni agak bagus jugalah. Aku boleh katakan begitu. Kalau tidak, macam bagi aku dia orang tersilap memilih pemain dan juga pemain import untuk musim ni yang memberi impact tentang keputusan mereka di penghujung saingan Liga Super. Itu saja yang aku perhati untuk DPM. Sekiranya mereka lebih bijak untuk mendapatkan pemain pada musim sebelum ni, aku yakin mereka akan berada di tangga atas, di atas kita lah. Tak kisahlah mungkin tangga ke 8, mungkin tangga ke 8, 7
ataupun 6. There is the way I look at Brunei DPMM lah, kerana tim diorang ni bagus, tim diorang ni management diorang memang tidak ada masalah setakat ni. So kita kena ambil kira juga this is the first season diorang beraksi dengan Liga Super. So ini adalah musim pengenalan untuk mereka untuk menyesuaikan diri keperluan di saingan bola sepak tempatan ni, dan seterusnya memperbaiki mengikut keperluan. Berapa perlawanan yang lupa aku. Mengikut keperluan 24 perlawanan yang perlu dilalui dan juga travel yang cukup jauh dibandingkan dengan mereka sewaktu mereka berada di Liga Singapura sebelum ni lah, di situ mereka. So keperluan dua liga ni berbeza, jadi aku rasa mereka dalam proses sekali lagi untuk membiasakan diri, dan mungkin diorang sudah dapat formula dah. That's why kenapa mereka mau memperbaiki reputasi mereka di musim akan datang, dan mereka telah select target mereka untuk musim akan datang bagi memperbaiki masalah-masalah yang telah mereka lalui. So basically itu untuk Ferguson lah. Tapi untuk aku aku telah berkongsi dengan kamu mengenai 3 pemain yang cuba ataupun dalam radar Sabah FC. So although that is not a player yang berada di performance yang kita inginkan, tapi sekali kita kena ingat tim 3 player yang kita ambil itu adalah tim yang berada di atas kita, yang mempunyai rekod yang bagus waktu menentang kita dan mempunyai rekod yang bagus sewaktu bersaing di saingan Liga Super. So memiliki pemain tersebut bersama kita yang tanggal ke-9 ni adalah merupakan satu bagi aku tindakan yang positif lah untuk Sabah FC. Tapi again itu remain to be seen, pasal again adakah ianya sesuai dengan, adakah mereka sesuai dengan di Sabah ni, adakah mereka sesuai dengan coach kita ni. So talking about coach pula, aku telah membaca satu artikel yang mengatakan Juan Hiraro akan terus kekal bersama Sabah FC di musim akan datang, despite dia punya performance bersama Sabah FC sebenarnya tidak begitu memberangsangkan lah. Okay, itu 9 perlawanan, 2 menang, 3 seri dan 4 kekalahan. So kalau dari segi aggregate point per match, dia telah kutip 9 poin lah daripada 9 perlawanan tersebut. So aggregate point per match adalah 1 point je tiap perlawanan. So agak rendah sebenarnya lah untuk seorang coach ya, apabila lebih-lebih lagi mengendalikan pasukan yang aku boleh katakan yang pada dahulunya adalah pencabar terbaik di saingan Liga Super, tapi merundum di saingan musim lepas. So adalah merupakan satu pencapaian yang cukup mengecewakan. Tapi aku tidak memandang ini adalah kesilapan yang dilakukan oleh Juan Hiraro sendiri, kerana kita sendiri tahu apa isu-isu yang telah kita lalui di sepanjang saingan Liga Super sehingga berakhirnya saingan Liga Super untuk Sabah FC ini, yang telah memberi impact besar lah untuk player-player, untuk keputusan dan juga untuk Juan Hiraro. Kena ingat juga player-player yang kita miliki sekarang ni bukanlah player-player yang diinginkan oleh Juan Hiraro, pasal aku believe Juan Hiraro sendiri mempunyai formula keperluan di atas padang, di mana untuk melaksanakan keperluan tersebut perlu memiliki individu-individu yang boleh menjayakan apa yang diinginkan oleh Juan Hiraro, dan aku berpendapat individu-individu yang kita miliki sekarang ni tidak sepadan dengan apa yang Juan Hiraro inginkan. Lebih kurang macam tu. So bagi aku this is a good news untuk Sabah FC mengekalkan Juan Hiraro, kerana macam aku tak boleh cakap okay, sekiranya semua berjalan dengan lancar, pemindahan pemain, kemasukan pemain berdasarkan apa yang kita inginkan terjadi, so aku rasa tidak ada alasan untuk kita tidak boleh memberi alasan Juan Hiraro macam dia perlu masa lagi, lebih kurang macam tu. Maksud aku perlu masa untuk menyesuaikan diri lah, tapi dia perlu juga masa untuk menyesuaikan pemain-pemain baru yang berada dalam Sabah FC. Lebih kurang macam tu. So aku sekiranya benda ni betul, kerana ini pun masih rumus, aku bersetuju untuk mengekalkan Juan Hiraro bersama Sabah FC kerana kemampuan beliau belum terbukti lagi di saingan bola sepak musim lepas. Kalau kita betul-betul mau tengok kemampuan dia adalah pada musim yang akan datang. Tapi kita kena perhatikan jugalah persiapan skuad Sabah FC ni. Adakah bersesuaian? Adakah ianya
memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kita miliki pada musim lepas ataupun tidak. Itu yang kita kena ambil kira jugalah. Pasal kalau tidak ada peningkatan, tidak ada membaik pulih musim prediction yang lemah, maksudnya macam di situ-situ jugalah kita. Lebih kurang macam itulah apa yang aku katakan. So, okay guys, ini adalah dua rumus yang telah dikeluarkan setakat video ini dirakamkan. Satu, kita mulakan dengan Fergus Tierney yang kemungkinan besar meninggalkan Sabah FC dan join DPMM. Kedua adalah plan untuk mengekalkan Juan Hiraro bersama Sabah FC pada musim akan datang. Jadi tekan pendapat nanti di komentar di bawah. Bertemu lagi pada video seterusnya guys. Assalamualaikum.